Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita rencana saya. Salam Malidu Rasul pada semua yang penonton rencana saya. Rencana saya ni mantap lagu ni. Hari ini hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersama dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah, hari kebetulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Malidu Rasul. Sekarang ni pukul 6.30 atas. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini sambil tunggu barang Shopee, sambil nak tunggu barang-barang Shopee nak sampai ni, yang on the way nak sampai ni, kita buat video dulu lah, video daily report dulu lah. Tapi biasanya kalau budak penghantar ni biasanya dah dekat maghrib ataupun waktu maghrib dia hantar biasanya. Jadi saya tinggal duduk sini lah. Kalau saya nak pergi semayang maghrib ke mana ke, saya tinggal sini lah. Saya dah message ke dia supaya dia main ambil sini bagai, supaya main atas sini bagai tu. Dia tengok tak ada WhatsApp saya call dah, dia tak jawab dia. WhatsApp call memang tak boleh, WhatsApp saya jang. Panjang pula cerita kau tu. Okay, seperti biasa video dalam report kita untuk hari ni. Papa ada buat video dalam report kemarin. Sudah buat mana kemarin? Tak ingat dah. Buat sini kau tak kemarin tak? Ada mai buat sini kau. Saya terus lah buat sini kau. Saya terus keluar pergi ke kedai Fikri. Tunggu masuk maghrib, saya terus pergi ke masjid untuk sembahyang maghrib. Iktikaf lah pasal berasa nak iktikaf masjid sampai ke isyak. Lepas pada isyak baru saya keluar. Dari masjid untuk ni lah, untuk pergi ke ni Mahkamah Asu. Tapi kebetulan surau ada sedikit jamuan, dia ajak panggil. Surau tu panggil saya makan jamuan sikit lah, makan pulut gaunnya. Lepas tu seperti biasa main Facebook sampai ke malam pukul 10 malam tu. 11 30 minit malam baru saya keluar. 11.50 baru saya balik ke rumah. Lepas tu tidur pada pukul 2 pagi tak dia. Bangun pada pukul 6.50 minit pagi, bangun awal tu sedar dah, awal tu dah pukul 3. Sambung balik. Lepas tu 3.30 sedar. Lepas tu sambung tidur balik. Bangun pula pada pukul 6.50 minit pagi, bangun terus mandi, sembahyang subuh, makan sarapan. Lepas tu hari ni tak kerja lah, public holiday hari ni, semua jabat tutup. Masuk dengan ni kerja kontraktor saya pun tutup cuti kat mana. InsyaAllah sampai esok dah, sampai esok hari Rabu esok sambung balik kerja. Lepas tu nya hari tak kerja, tak ada buat apa, download video dari Facebook dengan edit video sikit lah. Lepas tu tengok cek Shopee pukul 1 tadi baru dia keluar untuk penghantaran. Tak sampai lagi ni. 2 barang ni, rak dengan baju kostum budak umur 4 tahun. Apa? Macam tu merah tu saya review tu. Saya sama-sama kayak lah. Lepas tu semai Zuhur pada pukul 2.30 tadi. Lepas tu semai Asar pada pukul 6 tadi. Lepas tu semai Asar terus main ke sini 6.30 saat ni, terus video dalam report. Okey, saya rasa sekali saja untuk sesi video dalam report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.